Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke saluran ini. Terima kasih kepada anda yang telah menekan butang langgan dan juga butang loceng. Bagi anda yang belum berbuat demikian, sila luangkan masa untuk melanggan dan mengaktifkan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas sebarang maklumat penting terbaru daripada saluran ini. Pada perkongsian kali ini, kita akan meneliti jadual pembayaran rasmi yang dijadualkan bermula pada minggu ketiga sehinggalah ke penghujung bulan Julai 2026. Kita akan melihat senarai bantuan yang sudah disahkan sahih mengikut tarikh serta status beberapa bantuan lain yang menjadi persoalan ramai. Sila ikuti video ini sehingga selesai untuk mendapatkan gambaran penuh yang tepat. Kita mulakan dengan perkembangan maklumat pembayaran yang pertama. Bermula pada 13 Julai yang jatuh pada hari Isnin, proses penyaluran bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, sedang berjalan dengan aktif. Untuk makluman, sebahagian daripada penerima mungkin sudah menyedari akaun mereka dikreditkan, namun masih ramai juga yang sedang menunggu giliran. Proses pengagihan dana ini dilakukan secara berperingkat. Penyaluran ini dijangka akan terus berlangsung sehinggalah selesai sepenuhnya sekitar 25 Julai 2026. Oleh itu, bagi anda yang belum menerima bayaran, dinasihatkan untuk menyemak akaun secara berkala dalam tempoh tersebut. Seterusnya, perhatian kepada tarikh penting pada 15 Julai. Ini merupakan tarikh rasmi bagi permulaan pembayaran bantuan sara hidup untuk golongan sasar yang telah ditetapkan. Bantuan ini masih diteruskan dan memfokuskan kepada komuniti nelayan serta veteran Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Nelayan laut, kadar yang diagihkan adalah sebanyak 300 RM. Nelayan darat, kadar yang ditetapkan adalah 250 RM. Veteran ATM, bantuan keuangan sebanyak 500 RM akan disalurkan bermula 15 Julai sehingga 19 Julai. Proses pembayaran bagi veteran ini mengambil masa beberapa hari untuk dikreditkan sepenuhnya ke akaun penerima. Perlu ditegaskan bahawa kriteria kelayakan bagi veteran ATM adalah khusus untuk mereka yang tidak berpencen, berumur 60 tahun ke atas, serta berada dalam kategori miskin atau miskin tegar. Bagi urusan semakan atau permohonan baharu, golongan nelayan boleh berurusan terus melalui Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM, manakala bagi golongan veteran ATM, urusan boleh dibuat dengan menghubungi Jabatan Hal Ehwal Veteran, JHEV. Kini kita beralih pula kepada jadual pembayaran di penghujung bulan Julai 2026. Fasa akhir ini melibatkan jumlah penerima yang agak besar dalam kalangan masyarakat. On 31 Julai, proses pembayaran bagi segala faedah, allowance, serta pencen di bawah Pertubuhan Keselamatan Sosial, Perkeso, akan dilaksanakan. Ini merangkumi skim penting seperti pencen ilat, pencen penakat, serta pelbagai manfaat berkala yang lain. Tahniah diucapkan kepada semua penerima yang layak kerana dana tersebut akan mula dikreditkan ke akaun masing-masing secara rasmi pada tarikh berkenaan. Selain senarai pembayaran yang telah disahkan rasmi, terdapat satu perkara penting yang perlu diperjelaskan. Sejak kebelakangan ini, timbul banyak desas-desus di pelbagai platform media sosial seperti Facebook dan TikTok yang mendakwa pembayaran sumbangan tunai rahmah, STR, fasa 3 akan diawalkan pada bulan Julai ini. Berdasarkan rekod maklumat semasa, dakwaan tersebut adalah tidak sahih. Pihak Kementerian Keuangan, MOF, sebelum ini telah mengeluarkan kenyataan bahawa bayaran STR fasa 3 dijangka akan dilaksanakan pada bulan Ogos. Walaupun sebarang perubahan jadual adalah hak mutlak kerajaan tertakluk kepada perancangan semasa, kita dinasihatkan untuk tidak memegang maklumat yang belum disahkan. Segala spekulasi yang timbul di media sosial, terutamanya ketika musim kempen pilihan raya, tidak sewajarnya dijadikan sandaran utama. Kita perlu menunggu pengumuman rasmi daripada pihak kementerian sebelum menganggap maklumat tersebut sebagai sahih. Diharapkan perkongsian jadual bayaran dari minggu ketiga hingga hujung Julai ini memberikan kejelasan kepada anda semua. Sila jadikan maklumat rasmi ini sebagai panduan utama perancangan keuangan anda. Tindakan susulan yang perlu anda lakukan sekarang adalah melakukan semakan akaun secara berkala bagi penerima JKM dan bersiap sedia dengan dokumen sokongan di agensi LKIM atau JHEV sekiranya anda ingin membuat permohonan baharu.
Terima kasih kerana meluangkan masa menonton video ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat.